Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Hari ini, video kali ini berkenaan cara-cara kita boleh menukar safety valve pressure cooker. Pressure cooker ni adalah satu periuk yang kita gunakan untuk memasak bahan-bahan yang lama masak dalam periuk biasa. Katakan kita pakai periuk biasa, contohnya lah daging kita masak daging dalam 1 jam. Tapi kalau kita pakai pressure cooker, dia akan masak dalam 15 minit ataupun 20 minit. Tapi kalau mereka yang memakai pressure cooker yang manual, bukan yang elektroniknya, tapi yang manual, yang ada bunyi, ada whistle, bunyi whistle. Yang ada bunyi whistle bila bahan tu dah masak. Okey, dia ada 2-3 komponen dalam pressure cooker ni, pressure cooker manual. Yang kalau rosaknya kena tukar. Jangan pula tampal pakai benda lain. Nanti bahaya, dia boleh meletup. Okey, jom kita lihat bagaimana kita boleh menukar safety valve dengan mudah. Sebelum ke video, sila like, share dan juga lagan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Okey guys, ni yang pressure cooker yang saya pakai Pressure cooker ni sebenarnya saya dah pun gunakan lebih daripada 2 tahun dan masih lagi berfungsi dengan elok. Cumanya kemarin masa aku tengah masak kacang merah kacang merah, dia punya safety valve tu dia pecah. Mungkin sebab salah satu sebab kenapa safety valve ni dipecah hari tu saya masih ingat, sebab air yang saya letak dalam tu dia dah kering. Jadi bila dah kering suhunya melampau naik dan dia tak ada wap untuk tolak whistle. Jadi dia safety valve tu dia pecah. Tapi dia kalau safety valve tu pecah tu dia tak ada membahayakan apa-apalah, dia cuma macam dia pecah, dia ada satu lubang, nanti apa-apa steam ke haba ke semua dia akan keluar menerusi safety valve tu. Okey, cara nak tukar senang sajalah. Pergi ke Shopee. Saya dah letak link dekat bahagian bawah ni. Beli satu safety valve. Kalau safety valve rosak lah, beli satu safety valve yang ni murah saja, dalam RM5 saja. Kalau hantar kedai saya rasa mahal juga dia nak tukar. Ada kedai dia cakap tak boleh tukar langsung. Sebenarnya boleh. Beli safety valve ni, bila dah dapat safety valve ni, buka saja safety valve yang dekat ni, dekat pressure cooker, pakai spana ke ataupun pakai plier pun boleh. Masa buka dia senang saja sebab dia cuma buka saja, dia terus boleh cabut. Buka dan cabut. Okey. Okey, sekarang buka dia punya nut bawah tu dekat safety valve yang baru. Buka, lepas tu letak yang safety valve-nya dalam tu dan ikat nut daripada bawah. Okey, dah ikat, kena ketatkan. Masa ni agak susah. Saya pun memang susah sebab bahagian atas dia lepeh, dia tak ada, macam kita nak letak screwdriver pun payah sebab dia punya mulut dia tu dia lepeh, jadi nak letak screwdriver dia punya dalam tu tak cukup. Jadi aku pakai screwdriver yang lebar sikit dan juga aku pakai 5 sen. 5 sen dia nipis kan, jadi aku letak dalam ni. Dekat bawah ni aku pakai plier, aku ketatkan sajalah. Senang saja. Dah ketatkan, aku cuba balik press cooker dan press cookernya berfungsi dengan baik. Jadi kalau safety valve-nya rosak, lain kali jangan buang press cooker tu. Tukar sajalah. Benda-benda kecil ni kita boleh buat DIY dekat Shopee ada banyak barang yang kita boleh beli aksesori pressure cooker dan juga aksesori lain. Dan bagi member-member yang nak beli press cooker yang sama jenis macam yang aku tunjuk ni, yang ni semua tahan lama, lebih 2 tahun aku pakai, boleh order terus. Dan juga safety valve tu boleh order terus. Kalau nak tukar getah, boleh order terus. Semuanya ataupun pemegang rosak, boleh order terus. Aku dah letak dekat link dekat belian barangan YouTube bawah tu. Ada satu kotak kecil, klik saja, semua barangan akan senarai. Anda klik pergi Shopee dan boleh beli. Okey guys, terima kasih kerana sudi menonton saluran Viral News Malaysia. Sekiranya anda mendapati video Viral News Malaysia ni, saluran Viral News Malaysia ni bermanfaat dan juga berinformasi untuk anda, sila like,
share video-video Viral News Malaysia, video-video saya ini, dan juga jangan lupa untuk langgan sebab nanti saya akan update video-video yang menarik dan juga berinformasi dan bermanfaat. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.